KL CN25 baru je melabuhkan tirai semalam. Memang ramai yang happy dengan keputusan apa dapat. Aku bangga tau dengan korang, warrior-warrior yang memperjuangkan latihan-latihan korang. Korang dapat apa hasilnya, korang happy lah dengan apa korang dapat. Tapi ada segelintir, bukan segelintir lah, aku rasa ramai kot yang tak capai PB, tak capai apa yang dia nak. Ada yang DNF, ada yang DNS. Patut tak korang rasa kecewa? Sebab kenapa tau, aku pernah ada dekat tempat korang. Kita kecewa dengan apa yang kita dapat. Yalah, dah berbulan-bulan training tapi hasilnya tak dapat. Korang kena ingat benda ni lah. Korang jangan anggap setiap effort apa yang korang buat berbulan-bulan training, jangan anggap benda tu membazir. Dan korang jangan anggap journey yang korang buat tu satu failure. Dalam sukan maraton ni hanya bergantung ataupun korang hanya nak tengok result saja. Itu yang korang buat rasa sedih tu. Sebenarnya dalam maraton ni korang kena rasa bangga tau dengan journey apa yang korang buat. Mungkinlah korang gagal sekarang, kalau capai, rezeki untuk korang. Tapi tak capai, mungkin ada hikmah tersirat. Tengok balik apa silap korang, janganlah sedih. Sebab dalam sukan endurance ni, marathon, benda common tau, korang tak capai apa yang korang dapat. Walaupun berbulan-bulan training, even elite runner sekalipun yang dah join World Marathon Major, dah berbulan-bulan training tapi ada yang DNF. Kita tengok Kinanesa Bekele, ada juga Eliud Kipchoge, dia DNF. Dalam sukan endurance ni benda tu benda biasa. Kenapa korang rasa disappointed tau? Ada dua benda ni lah. Satu, mungkin korang rasa korang dah invest macam-macam tau, dengan masa, tenaga, pengorbanan tinggalkan keluarga sebab nak training. Yang kedua, expectation. Kita dah pandang tau, waktu event tu kita nak perform gila-gila, kita ada pace sekian-sekian, kita dah nampak bayang dekat finishing line tu, kita lah orang yang capai timing tu dengan gambar yang cantik. Ada orang sorak, orang tunggu kita kat finishing line kan. Kita dah nampak benda tu, tapi hasilnya tak nampak apa-apa. Jadi kita memang akan rasa sedih. Gila, aku pernah ada rasa macam tu. Untuk sehari dua ni, tak perlulah korang nak analisis segala bagai. Minda korang, bagi rehat secukupnya. Selepas 2 hari 3 hari, barulah korang tengok apa masalah, analisis lah korang punya masalah tu. Untuk sehari 2 hari ni, bagi relax. Yang kedua, jangan bandingkan dengan orang lain. Orang lain dapat capai timing best, korang tak dapat. Stand alone, jangan tengok orang lain. Sebab inilah journey kita. Dalam sukan maraton ni sebenarnya dia akan humblekan korang. Bukan korang kejar semata-mata keputusan saja tau. Journey tu dah buatkan korang rasa humble, lebih powerful, kesihatan yang terjaga, lebih berdisiplin. Benda tu semua tak ada dekat orang lain tau. Hanya korang je yang faham benda ni. That's why korang kena bangga dengan apa yang korang buat. Jangan give up, sebabnya setiap setback tu akan menghasilkan comeback yang lebih hebat daripada sebelum ni. Okay? Jumpa lagi next video. Bye bye.